Okey, kali ni kita masak kangkung belacan. Okey, kangkung belacan ni memang biasanya ramai orang boleh buat kan, tapi apa salahnya kongsi ya. Okey, yang ni mula-mula kita tumis bawang putih dengan bawang merah. Okey, tumis. Lepas tu, sorry, tadi dah masuk juga belacan sekali. Sekali jalan je lah senang. Okey, lepas tu bila dah, ni proses apa ni? Nak bagi hancur belacan tu lah. Okey, bila dah masak tadi tu, kita masukkan pula kangkung. Okey, kangkung ni asal-asal memang dapat banyak kan. Nanti bila dia dah kecut, nanti dia akan jadi tak jelah banyak sangat lah ya. Okey, ni proses nak balik-balik dia, nak golek-golek dia, memang ambil masa sikit. Okey, lama lah video ni. Ni hasil dia dah kecut sikit. Proses ni kemudian kita masukkan bahan perasa lah. Ada garam, Ajinomoto. Nampak tadi kan banyak, lepas tu dia dah kecut kan. Okey, tapi kalau dah banyak macam ni memang sesuai untuk makan dalam 5 ke 6 orang atau sampai ke 7-8 orang lah, ikut berapa banyak yang suka makan dah tambah. And then kita just mix. Lepas tu dah siap, selamat bercuba.